Jadi saya masuk PAS atas dasar saya berfikir sendiri, rasional, dan keyakinan saya PAS adalah jawapan kepada banyak masalah. Saya ini orang perjuangan. Perjuangan dalam konteks politik negara kita tetap memerlukan parti. Sedangkan saya dah jadi tak ada parti. Bukan saya keluar, bukan saya lompat, saya ditendang keluar dan saya tak ada parti. Adakah saya nak kekal dengan tak ada parti, ataupun saya perlu meneruskan perjuangan saya? Jadi saya punya fikir. Waktu tu banyak parti-parti melamar saya, ajak saya masuk parti-parti mereka. Dan semua orang menjangkakan saya akan pergi pada mungkin Bersatu dan sebagainya. Waktu itu, ini yang saya nak share, ya. Saya ni sebagai orang politik pada Kelantan, saya punya prejudis kepada PAS ni tersangat tebal. Saya mengaku tersangat tebal. Saya lihat PAS mengikut kacamata UMNO. Kita dah tanam kebencian, prejudis dan sebagainya. Kemudian bila terbentuk MN dan sama-sama dulu dalam kabinet, saya tengok menteri-menteri pada PAS bekerja, menghadiri mesyuarat bersama. Saya tengok cara mana kawan-kawan dalam PAS bermesyuarat. Datang PRK, calon UMNO, kawan-kawan PAS berkempen. Dan banyak saya perhati satu-satu, saya tengok ada suatu benda yang tak kena pada persepsi saya orang UMNO terhadap PAS. Ternyata pemimpin-pemimpin PAS berkebolehan. Ternyata pemimpin PAS duduk dalam Jemaah Menteri, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, mempunyai keupayaan untuk mentadbir negara. Saya tengok. Kemudian saya tengok dalam berkira, dalam berunding dan sebagainya, orang pemimpin PAS lebih jujur. Bila saya tengok presiden saya kona sana, kona sini, depan cakap lain, belakang cakap lain, depan No Anwar duduk IP, belakang dia berunding, ya. Minta maaf lah, itu parti kita masa waktu itu. Tapi saya tengok dia belah Tok Guru Haji Hadi pula, dia konsisten dia. Apa yang dia cakap, itu yang dia buat. Depan belakang sama tadi? Ya, dan dia konsisten. Ada apa-apa, dia boleh rujuk. Al-Quran kata begini, sejarah Islam kata begini, rujukannya begini, asasnya begini. Jadi saya perhatikan. Jadi dalam hati kecil saya kata, wah, PAS ni tidak seperti yang saya sangkakan. Lebih teratur, lebih disiplin, lebih, apa ni orang kata, perjuangan politiknya itu sangat-sangat mendasar. Dalam UMNO very pragmatic, tukar sana tukar sini, dan perhitungan dalam UMNO lebih kepada soal kuasa, kedudukan, pangkat. Dalam PAS dia tengok apa yang konsisten dengan tuntutan Islam. Jadi saya tertarik di situ. Jadi bila saya renung-renung, kalaulah politik negara Malaysia itu rosak atau tercacat, apa ubatnya? Kalau kita mahukan kepada satu politik yang menyelesaikan masalah yang kelihatan macam tak selesai, masalah integriti, masalah rasuah, masalah janji yang tidak ditunai dan sebagainya, macam kita tak jumpa apa dia penyelesaian. Maka saya terfikir penyelesaiannya mestilah Islam, Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Dan siapa dari kalangan parti-parti yang begitu committed, saya tak kata dia perfect, ya, tapi dia committed dan konsisten nak melaksanakan Al-Quran dan Sunnah dan berjuang atas landasan Islam ini tadi. Jadi kalau saya meyakini Islam sebagai agama yang sempurna, agama yang boleh menjadikan satu ad-din, cara hidup, agama yang boleh digunakan untuk mentadbir dan menyelamatkan ummah, agama yang dikatakan sebagai rahmatan lil alamin, maka di kalangan banyak-banyak parti, banyak yang mendukung Islam semua, termasuk UMNO. Tapi saya nampak PAS lebih ke hadapan. Lalu saya fikir, waktu saya berada di Mekah, saya fikir saya nak terus berjuang. Perjuangan ini bukan kerana membenci UMNO yang buang saya. Masih juga bercita-cita kalau boleh nak tolong menyelamatkan UMNO. Jadi bila UMNO jatuh macam sekarang, siapa yang boleh tolong UMNO? Dia kena PAS. Kalau UMNO lemah, siapa yang boleh tolong UMNO? PAS. Ya? Kalau UMNO tersasar jauh, siapa dia beradik dia yang boleh tolong UMNO? Adalah PAS. Maka saya yang mengakui sayang kepada UMNO, pada sejarah UMNO dan sebagainya, tapi telah dibuang oleh UMNO, tak nak dipakai oleh UMNO. Jadi di mana tempat saya kena duduk,
yang boleh memberi nilai tambah pada perjuangan. Maka di situlah saya beristikharah berkali-kali. Petunjuknya ialah kalau saya masih bercita-cita nak berjuang, nak melihat ada peranan untuk membawa, memperbaiki, memperelok, mentransformasikan politik negara, jawapannya adalah PAS. Lalu saya call kepada Syed Sargon PAS memaklumkan saya nak masuk PAS. Jadi saya masuk PAS atas dasar saya berfikir sendiri, rasional, dan keyakinan saya PAS adalah jawapan kepada banyak masalah.